memang takkan dapat markah lah. Di situ markah dia bagi sekurang-kurangnya kalau dapat 5 ke atas, bukan 5 ke atas, dan majlis penutupan. Jadi saya sebagai juri, saya tak beri sedikit orang kata apa, rumusan lah, sebenarnya perkongsian. So supaya peserta berlatih, supaya masa akan datang kita tahu di mana kesilapan kita, apa yang kita perlu perbaiki. Okay, so daripada saya makan juri daripada produk, okay, untuk proses tak ada dinilaikan, tahu kan? Untuk pemisinan semua markah bergantung kepada final project. Macam mana cara buat apa semua, dia tak tahu. Dia bergantung semua kepada final project. Kemudian dalam permakahan dia terbagi kepada 5 bahagian. Saya rasa semua maklum. Propensity to drawing. Propensity to drawing ni maksud dia main direction. Apa yang berkira dalam main direction? Kalau kita tengok dari segi produk ni, main dimension adalah ini yang paling kritikal. Dia beri markah 50%. 50% main dimension. 3. Bermaksud kalau terima terus 3. Kalau tak terima kosong terus. Itu sekretari kit. Keenam bagi kategori CNC Milling. Setelah selesai melalui berbagai cabaran dan ujian kemahiran sepanjang pertandingan berlangsung, kini tibalah masanya untuk kita bersama-sama meraihkan usaha, dedikasi dan pencapaian para peserta. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan 26 Kolej Vokasi Matang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Anak saudari pengurusi majlis ataupun MC. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan yang berusaha teknologis James Gino, Ketua Jaminan Pertandingan Jurulatih barisan daripada Kolej Vokasional Zon Negeri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Dan tidak lupa juga kepada anak-anak peserta. Okey, yang ini saya tidak nak membuang masa. Okey, di sepanjang pertandingan daripada 10 hingga 12 bulan Jun 2026, Kolej Vokasional Matang merupakan kolej yang dipilih sebagai penganjur pertandingan CNC milling. Okey, bukannya jelung kali Cikgu Permesin Nasri belajar macam mana mengendalikan mesin-mesin, macam mana menggunakan alat-alat digital, alat-alat ataupun tool dalam pemesinan industri, terutamanya dalam CNC ini. Okey, tidak lupa juga kepada pensarah-pensarah daripada KB Zon Sarawak seperti KB Bintulu, Betul kan? Ada juga Miri kan? Dan juga sindikat dia tak ada. Kucing, okey, Miss Cindy, okey, orang di sini tak lupa okey. Inilah faham dah. Ini merupakan anak-anak pelajar yang terpilih lah. Cikgu Adil okey. Jadi saya tidak nak membuang masa. Okey. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pensarah di jabatan usaha anda. Teruskan tingkatkan prestasi ilmu anda dalam bidang ini supaya anda terus dapat menceburi dalam bidang-bidang seterusnya. Dengan ini saya menanggung, bukan penutupan, menanggung, sebab pertandingan ini nanti akan ada lagi pertandingan seterusnya. Okey, pertandingan KB Skill Zon Sarawak yang berlangsung pada 10 hingga 12 Jun 2026, Kolej Vokasional Matang dalam bidang CNC. Berusaha Teknologis Mustafa bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, atas ucapan dan kata-kata semangat yang telah disampaikan sebentar tadi. Berikan hadiah kepada para pemenang. Diiringi oleh
Encik Sudarto bin Duki. Tak ada, awak kena alert siapa yang hadir sekarang. Dapat. KJK. Ni. Aduh. Dengan Cikgu Azaz sekali. Didampingi oleh Daniel Simon dari College Vocational Miri. Okey, tanya. Gambar Pik. Gambar. Jadi video. Gambar. Pegang saya. Ambil gambar. Tak ada gambar. Pak An, kau tak ikut ke? Pak An sekali, Pak An. Ambil gambar. Di. Kena alert. Jemput di latih gambar. Gambar tak ambil. Gambar juga. Tanya ada? 1, 2, 3. Okey. Naib Johan dimenangi oleh William Chong Ching Wei dari College Vocational Patong. Awak pegangkan saya. Okey. Okey, tanya cikgu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Johan bagi pertandingan KB Scale peringkat Zon Sarawak 2026 bagi kategori CNC Milling dijemput Syahrul Anwar bin Safuddin dari College Vocational Matang. Okey, Lel. Tidak alasan nolak tu lagi Lel. Nanti tu makan dengan mesin pada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya, penyampaian cenderahati sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada hakim pertandingan dan pegawai teknikal. Dijemput Encik Billy Shilton Anak Sugai, pensyarah Attack JTM Kota Samarahan. Terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya, pegawai teknikal dijemput teknologi Cindy Ami dari KB Kuching. Apa dia? Salam. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam sesi penyampaian hadiah dan cerahati. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh, menang. Ingat 24. Juli. Mohammed. King. Johan Kevin Matang. Good job. Good work. All the best. Thank you. Dua segi kiri kanan. Peserta dah semua dah. Mana peserta? Peserta lagi masuk tadi. Peserta sekali. Peserta mana peserta lagi? Nombor kategori CNC Milling. Boleh ambil gambar produk. Memang. Ya. Bapak. Nampak 11 kali di sini. Maju puji dah.